Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak buat video untuk reset belt. Sebab hari tu dah tukar belt yang baru. Dia cerita macam ada pick up kan. So kali ni kita nak tukar servis. Dah tibalah masanya untuk belt tu. Jadi yang kita nak reset sekarang, belt ni kita nak reset sebab sampai 20,300 tu lebih 357. Okey, pertama cara dia, kita pergi ke bahagian rebelt lah. Kita cari kat sini. Ni audio, ni trip, ni time, ni oil, ni belt. Okey. Okey, yang ni cara dia bagikan nombor trip ni, nombor rebelt ni dia berkelip dengan cara kita tolak ni ke sana. Jangan lepaslah. Tolak macam ni sampai dia berkelip. Okey. Bila dia dah berkelip, kita akan buat kiraan 17 ke 20 kali detik. Ikut denyutan dia ni. Sambil tu kita tolak ni ke sini dan jangan lepas. Okey, sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lepas. Akan kosong. Ada orang buat 17 pun boleh, 20 pun boleh, tak kisah mana-mana pun boleh. So kita dah reset kosong. Okey, belt ni saya tukar belt baru dan saya tukar juga roller jenis ni. Okey, roller jenis ni daripada tag pulley. Apa kelebihannya? Bila dah tukar belt, memang sedap lah pick up kan. Kemudian saya tukar roller. Dia punya ada apa ya, satu lagi komponen tu saya tak tukar sebab kita nak tahu reaction dia macam mana. So setakat ni yang kita tukar baru, belt kita tukar baru, kemudian roller ni kita tukar. Dia memang sedap. Dia cepat naik bermaksudnya starting tu dia cepat. Maksudnya throttle ni kalau kita main buka sikit je dia dah pergi, buka sikit je dah pergi, buka sikit je dah jalan. Maksudnya dia ada respon bila tukar roller ni. Tapi yang lain tak ada tukar lagi. Motor ni motor standard lagi, motor standard. Absorber pun saya tak tukar, standard. So tayar saya guna City Grip tu. Yang ni je. So ni saya nak tunjuk kita dah reset rebelt. Okey. Terima kasih, jumpa lagi.